Hitler selain dia haramkan Yahudi pegang mah, dia juga haramkan mana-mana rakyat Jerman terima hadiah Nobel, hadiah penghargaan untuk saintis-saintis yang bagi sumbangan ilmu yang mengubah dunia. Hadiah Nobel dia mai dalam bentuk pingat mah. 96% pingat itu memang pure mah. Dia bukan macam pingat mah Olimpik, 7% je mah betul. Baki tu berat silver. Malangnya waktu perang dunia kedua yang Hitler start tu, ada 2 orang saintis Jerman yang menang hadiah Nobel sebab research mereka dalam quantum physics. So Hitler dengar je berita ni, dia jadi macam binatang Niffler dalam Fantastic Beasts tu. Pantang tengok benda-benda bersinar asyik, mesti mau rembatnya. So saintis ni bawa lari mah tu sembunyi dekat Copenhagen, Denmark. Tengok-tengok Hitler invade Denmark sekali waktu perang dunia. So ada seorang kemis nama Hifsi yang jumpa cara sembunyi mah ni tanpa perlu sembunyi pun, atau simpan dekat mana-mana peti besi. Dengar sekali dia macam ilmu pukau pun ada sikit. Sebab geng DSK tadi dah masuk rumah Hifsi, nampak dah mah tu, tapi dia tak ambil sebab dia tak tahu yang dia nampak tu mah. Sebab emas tu dah bertukar jadi ayam oren. Emas dia metal yang tak react dengan mana-mana substance lain, yang buat dia sangat susah nak berubah sifat. So kalau sekali tengok memang semua orang tahu datang tu emas. Kecuali dengan satu solution, nitric acid dengan hydrochloric acid. Hifsi guna solution ni untuk tukar emas jadi ayam oren. Genius. Lepas perang, tim Nobel Foundation dekat Stockholm buat acuan balik jadi rupa medal yang asal. Dan dari 2 orang je dapat medal Nobel Prize. Kemis tadi pun dapat sekali. 2 orang saintis yang berjaya sembunyi emas dari dirompak Nazi dan Hitler ni, seorang nama Max Born, seorang lagi nama James Frank. Cerita ni ada dalam buku Chasing Gold. Cuma kalau Nazi dan Hitler consider perompak emas paling gila, tapi perompak yang paling kejam, paling zalim dan paling tak malu, anak beranak geng ni.